Oh, ni lah tim tipu tu. Ya. Yeah. Tim kami memang penipu pun. Bagi task untuk buat satu lakonan. And then kita kena lakonkan lah. Kau kan suka air. Benda dah lepas tu biar je lah lepas. Saya dah malas nak ingat dah. Ni kenapa ni? Alah, oh lah. Terima kasih bagi host. Saya dah lama tak makan host. Puasa ke? Kalau dah ruhat, saya kena ganti juga lah puasa saya. Sebab 5 hari saya demam. So hari ni memang kena makan sedap apa? Makan bubur je. Bubur sama? Tadi? Makan bubur lah. Ke atas ke bawah ni. Apa ni? Tolong call Amjad tanya kat mana? Nak hantar ke tak? Lambat sangat dah ni. Kan jadi tak jadi ke aku pergi buat tu. Memang aku tak nak duduk buat. Masalahnya cek darah lah, ambil air lah. Masuk air lah. Kalau tak dia? Habis shoot ke? Semoga cepat sembuh dan dipermudahkan. Amin. Dekat sini jam berapa? 11.06. Dia ni Ki mana? Dia Ki kat belakang. Dia paling busy. Ni orang tu paling busy. Asal kamera aku kabur? Betul kan dah? Lock. Oh. Okey, korang doakan Denny sihat-sihat. Sehat-sihat? Sihat-sihat. Doakan Denny cepat sihat dan sembuh daripada penyakit denggi. Okey korang. Amin. Siapa tak amin? Jahat. Amin. Amin Rahim keluar tim ke? Saya tak tahulah perkembangan diorang tu. Macam ni Farah masuk tim tu. Ya. Ni Farah. Aku kan jadi kau dekat bang. Lambat dah ni apa berapa nak masuk kan. Tapi aku tak nak masuk awal. Boleh tak kau cakap doktor kalau saya tak nak masuk awal boleh tak doktor? Dia ni purpose ke? Saya dah lama tak dengar lagu K-pop ni guys. Oh ya. Semalam lah. Ada tahu dia main gym. Sakit apa dia ni? Saya positif tinggi guys. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Puasa pun tak habis. Tak sampai seminggu lagi. Dia ni baru balik terawih ke? Alhamdulillah. Ya. 8 je. Oh, ni lah tim tipu tu. Ya. Tim kami memang penipu pun. Dia ni umur berapa? Umur saya 26 lah sekarang guys. Kaum nak tu ke? Dia amat perhatian. Sikit adik, tak ada lebih. Biarlah nak cakap apa yo. Hai malas lah nak layan. Semoga korang semua diberkati Tuhan ni. Apa benda lah bola pasal boxing? Benda dah lama kot. Tak payah aku nak pasang dengan isu. Biar je lah yo. Hari tu kita nak uppercut stopper tapi atas ni tengok merentas desa ke. Biarlah benda dah lepas lah guys. Topeng je ni. Mana ada pakai topeng? Ni ambil topeng tu jap je. Dah masa lah aku pakai topeng. Kau orang nak jadi baik pun korang marah. Kan jadi jahat je lagi kan. Tahu pula. Bagilah peluang saya nak jadi manusia yang berakal. Manusia yang berguna dekat dunia ni. Ingat saya pakai topeng ke? Tolong letak yo. Tolong letak balik yo. Saya tak larat lah nak bangun. Faiz dah bagi 50k ke? Kenapa tanya nak tolong bagi ke? Kenapa tanya nak tolong bagi ke? Saya tak tahulah perkembangan masing-masing sekarang. Tolonglah. Dalam bank saya pun ada RM5. Yalah. Itu kes stopper dengan Am jadi lah. Aku mana tak tahu apa-apa. Aku urus kail je. You kena. Semoga dimudahkan rezeki. Amin. So kalau doakanlah saya sihat cepat. Boleh je kerja medis untuk aku viewer. Kau pergi je lah kerja McD dengan KFC tu. Orang boycott benda-benda macam tu. Kau suruh aku kerja macam tu. Aku malas nak marah time-time bulan puasa ni. Lain orang lain minat lah. Sabar. Lain orang lain minat. Dia ni nyanyi sikit hijab Hindu. Alah mana saya tahu lagu tu. Dia ni punya iPhone berapa? 13 Pro. Dia ni tutup colour rambut. Tak adalah rambut saya warna hitam lah guys. Saya dah botak dah itu. Tinggal belakang. Bila nak lepak Damaskus? Hari tu baru je pergi makan. Malam tu saya terus demam. Nyamuk kat sana ke? Nyamuk tak sini rasa nyamuk lah you. Sebab tadi bersepah nyamuk. I dah spray dah. Tahu sebab aku nyamuk banyak. Tahu. Makanan. Ya, dah buang-buang lah makanan-makanan tu. Baju. Nyamuk suka baju. Baju bersepah ni aku. Nyamuk. Dah buka puasa belum dia ni? Belum lagi. Berapa 5? Berapa 5 guys? Kita orang duduk London. London je.
Doakanlah dia cepat sembuh. Berapa jam puasa kat sana? 5 jam? Datanglah. Mana dia? Asyik. Seronok tak duduk London? Seronok lah. Dah lah. Rakyat diorang tak toksik macam rakyat Malaysia. Rakyat diorang okey je. Saling respect each other, support each other. Rakyat Malaysia ni susah sikit toksik. Ada motor tak? Motor apa awak nak? Semua ada. Saya banyak motor kat rumah. Ni okey. Masuk lah, ya Allah. Orang nak suruh masuk, tak nak masuk pula. Marah pula. Satu rumah dengan Sajat ke? Tak adalah. Sajat tu jiran dia. Banyak post yang positif je. Ni buat apa ni? Farah ke tu? Farah Wadina. Tak apa, banyak post yang positif ke. Di sana jam berapa dia ni? Dekat sini jam 11 suku guys. Tu bukan kita tu Thailand benda sial. Tu Thailand baru. Nampak lain sebab saya pakai spek. Nampak lain lah Farah. Tolong do jangan bully ni. Mana ada bully ni? Penat lah gini. Mana ada dah mamat tu kat sini? Ada spoiler kat atas tu. Ada jual spoiler ke kat atas tu? Tu. Dark fried lembik. Bawin. Lembik lah aku tengah demam ni. Kau demam pun kau minta tolong mak kau juga. Nangis-nangis. Okay guys, bye.